Kalau King panggil Wancok babi, tak batal. Weh Jo, apa ni Jo? Bukan, masalahnya King bagi tahu Wancok babi ada. Lalu, gitu lalu. Ish, tak tahu ni bah. Macam mana ni? Macam mana soalannya ni? Soalannya lampu merah. Ada orang jalan. Tak ada. Tapi Lampu merah. mau Bukan, traffic light kan, lampu merah. Habis tu, tiada orang jalan di sana. Oke, gini lah, simple. Waktu tengah malam tiada kereta lalu lalang. Tapi traffic light tu merah, tapi kita sedang berpuasa. Kita langgar traffic light tu. Adakah batal atau tidak? Tak. Apa salah tak batal? Kan bulan puasa kan bukan menahan lapar dan haga aja. Kesabaran tu pun harus ditahan. Iya doh, iya lah. Tapi lah itu manusia macam mana? Iya. Iyalah. Traffic light tu pun tak wujud tau. Dia cuma nyalakan orang cakap sistem elektrik je. Betul. Tapi langgar batal tak? Tak. Pasal kan harus sabar. Mana boleh. Ya, sabar. Sabar je. Aduh. Sabar tu dari segi istilah macam mana? Betul. Cuba fikir balik. Jadi tidak batal lah. Ya. Kalau gitu King langgar lah traffic light sini. Tu kerak-kerak yang Wan Esok kena saman dia katanya kenapa Cakap poli tu. Cik tak sabar Belum puasa je. Bodoh. Pergi mampu je. Cik kena sabar. Ni manusia sama manusia cik. Tu traffic light cik. Relax dah cik. Bulan puasa ni. Sabar. Cik kalau sama sikit lah cik. Jangan sama separuh. Set merah Google Chrome ke cik. Cik sama lah. Saya pakai X70 cik. Sorry cik kalau nak saman cik. Saya tak ada modal cik. Saya ada motor X70 je. Aku nak bagi teka-teki korang jawab boleh? Boleh. Banyak-banyak ayam kan? Ayam apa yang suka sejenis? Banyak ayam apa yang suka sejenis? Ayam pondan. Semua dekat sini kalau ada yang tak tidur lagi tu boleh jawab. Alah, kata lah dulu. Ayam kucing. Ayam kucing. Okey, satu. Aku ada tak? Ayam apa yang dia duduk terperak tak keluar? Kau nak bagi teka-teki ke atau nak suruh teka ni macam mana? Teka-teki lah. Ayam dia memang selalu terperak ke? Ayam perap lah. Ayam yang kat dalam peti ais. Kan? Tak. Satu dia. Ayam mas. Okay. Kalau sekejap Okay, ada 2 biji kereta kan? Ada 2 biji kereta. Lepas tu kereta tu jatuh dalam gaung. Berapa nombor plate kereta tu? Berapa nombor plate kereta tu? Kan kereta tu 2 biji kan? 2 biji di atas gaung. Betul? Berapa nombor plate kereta tu? Manalah kita tahu berapa. 2. Okey. Macam mana dia boleh jadi 2 Mana ada. Bukan. Okey. Aku ada game. Game dia berbunyi macam ni. Sebutkan. Jawab dulu Wancok. 2 biji. Sebab 2 biji kereta. 2 biji kereta. Berapa nombor plate kereta tu? Berapa nombor plate kereta? Ada kereta, ada nombor plate. Boleh bagi clue tak? Clue. Nombor plate. Nombor plate. Nombor 2. Okey, nombor 2 lah. Biar aku kira nombor plate PLN TAN PLN depan 2 belakang 2.
2. ELNA. Ada 4. 3. Ada 4. 4. Kan nombor Surrender lah. 5. Okay. Surrender lah. Tak tahu Ah. 2276. Apa pasal dia? 2276. Ya, 22 biji 76. Tak betul. 2276. Bodoh. Langang lah. Bodoh lah sial. Bodoh. Betul tak? Aku dah Betul, cakap betul, nombor betul. kan. Dah bagi clue nombor. Nombor pelik. Sial lah. 2276. Bodoh. Okey, kalau kura-kura panjat pokok nampak apa? Pelik. Dapat telur. Nampak pelik lah. Lai. Kura-kura panjat. Kalau apa dah kura-kura panjat pokok nampak apa? Nampak Nampak pelik lah. tengkuk. Pelik. Nampak telur. Nampak dia terbang. Nampak sangat mambung. Boleh terima. Okey. Yang ni betul. Nampak sangat tipu. Okey. Nampak sangat menipu. Benda apa